Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Apple, macam biasa korang sekarang berada di channel Pod Maya. Let's go. Untuk subscribers baru yang dah pun kenal kita orang, sebab apa, kita orang dah pun bawa banyak band sebelum ni, dan episod kali ni macam biasa band lagi yang kita orang bawa, dan diorang berlima guys. Siapa diorang? Tak lain dan tidak bukan T-Voice. Hello guys. Ramai kat sini 5 orang tapi semua belum berpunya. First time datang JB ke? First time lah. First time datang JB. Datang JB tak lah. First time main As a band? As a band tak first time. Tak first time. Tak first time. So pernah dengan gig sebelum ni jugalah? Pernah? Ke ada event yang korang rasa korang ada kenangan kat JB ke sebelum? Sebenarnya kita orang memang memang based on JB lah. Memang JB? Memang based on JB. Sebab Cantik. mostly 3-4 orang daripada kita orang memang dekat stay kat JB. And cuma dia seorang masih lagi belajar. Belajar di mana? Shout out to UMPSA Pahang. yes. Yeah. Dalam bidang? Dalam bidang business engineering. Ya, Macam business. jauh dia pada Dia jauh sikit. Tapi adalah sikit Ada. businessan. Nampaklah. So nanti kalau untuk band, inilah kepala untuk macam mana nak rancang, macam mana nak buat, duit nak pergi mana, nak cari duit macam mana. Ni bisnes dah ada ni. InsyaAllah lah kalau yang tu. Manager T-Voice ni merangkap InsyaAllah. manager T-Voice dari Sabah. Dari Sabah. Tapi kalau untuk band, soalan-soalan klise dulu orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Betul. Cerita-cerita tak kenal seorang-seorang macam tak syok pula. So Betul. mungkin boleh ceritakan siapa korang, nama korang, sebelum kita nak terus ke soalan-soalan yang lain. Boleh, tak ada masalah. Kalau macam tu saya start dulu lah. Sila. Okay, nama diberi Ahmad Farouk Rafi, tapi dikenali sebagai Rafi. You can find me on Spotify. Bukanlah. Tapi tak ada masalah, tak ada masalah. Boleh bah? Ya. So nama diberi Rafi and I am as a vocalist dalam T-Voice ni. Terus? Apa position kau? Dah lah, vocalist lah. Oh ya. Sudah Okay. bah. Dia ni Sorry. tambah-tambah pula. Sorry. Okay, aku pula Kau pula. Assalamualaikum, nama saya Alif tapi lebih dikenali sebagai Long. Saya bassist untuk T-Voice dan juga kepala kot. Nak cakap kepala. Ketua? Boleh lah. Band leader lah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Koyum. Boleh panggil Koyum. And then saya merangkap sebagai gitaris untuk T-Voice, first gitaris. And then kalau saya ni tak adalah merangkap untuk manager ke tak adalah. Bakal ada. Kita sebagai apa orang kata AJK lah support untuk buat sound untuk music T-Voice. Okay. Ui, siap dengan baju So lah. ini adalah baju T-Voice lah. Kejap yang lagi kita cerita pasal baju tu. jual. Okay, Assalamualaikum. Nama Izzuddin, tapi lagi mesra kalau panggil Dan lah. Dan Okay, so basically memang asal Johor, Keluang. Kerja kat sini and back to back lah. Bila dah form band, memang terus duduk lah dengan diorang. Lagi senang lah macam nak buat lagu ke, nak praktis sekali. Syarul, budak kau Syarul, Keluang ni. Shout out tu Keluang lah. Keluang sekarang function tu. Keluang on fire. Shout out to keluar. Yeah. Selamat petang semua, saya Sam Chi Hao, boleh panggil Sam. Sam. Oh, nama Sam ni dia sangat dekat dengan band tau. Mesti ada, kalau dalam band mesti ada nama Sam. So Bang Faiz, Bang ni Faiz. Sam jugalah Alright, so bila dah ada nama, korang kenal dekat mana? Kalau untuk saya dengan Long, dengan Yum, kita orang satu band dekat uni dulu. Namanya Presma. Shout out to Presma Band. So Banyak event-event kat band, dekat uni korang perform. kita orang buat konsert, stuff like that lah. So Kira korang dah ada fan lah sebenarnya dah apa? Dah ada fan lah, budak-budak uni, kawan-kawan. Ada sikit. Personal fans. Jangan malu. Gitu lah, kita orang kenal. Untuk saya kenal dengan dorang ni dari Presma Band lah. Itu je lah. Kalau So yang lain? Yang lain? Sama lah, saya pun kenal dia daripada uni. And dia adalah junior saya. Sebab tu dia masih belajar lagi. And saya dengan Yum satu kelas dulu. Satu kelas? Ya, betul. So kita orang kita orang ambil engineering teknologi. Lagi jauh? Betul.
So kalau tengok muka-muka kita orang ni bukan budak muzik sebenarnya. Tapi sebab kita orang passion dalam muzik. Betul. So kita orang jadikan benda tu biar jadi lah. So mesejnya adik-adik, kalau apa pun yang korang suka, tak kisah teruskan ke. Kalau korang seorang doktor sekalipun tapi minat muzik, jalan terus. Betul. So barulah korang invite Betul. yang lain-lain juga. Betul. So Din tu kenalan daripada Yum, satu tempat, satu kampung, dan juga Sam tu adalah kawan-kawan kepada kita orang sebenarnya di keyboardist. Dia seorang je bunga dalam band ni. Tapi sebab dia praktikal dekat IPG, so dia tak dapat datang lah. So sepatutnya korang berenam lah. Berenam, betul. Sepatutnya kita orang berenam. Cuma untuk hari ni kita orang main berlima lah. Macam tu. So seorang keyboardist tu adalah perempuan, and dia yang kenalkan drama tu, Sam tu. So macam tu lah kita orang kenal macam tu. Betul, satu sekolah dulu dia dengan drama. Okay, so mana-mana diorang akan bawa T-Voice, tapi sebenarnya T-Voice tu pendek. Dia ada T-Voice panjang dia. Betul. Kalau nak tahu nama panjang T-Voice, kita kena tanya tuan dia. Tuan dia. Okay, kita cerita sikit lah pengenalan tentang T-Voice ni. Okay, first of all 2015 dulu, saya pernah buat band. Tapi band ni dia lebih kepada post-hardcore. Serius lah? So nama sebenar The Valley of Soul ni awal-awal The Valley of Death. Okay. So nampak macam seram sangat ke? Tak ada lah. Tak ada nampak macam seram ke apa? Tak seram sangat lah. So lagu-lagu kita orang ni macam lebih kepada lagu-lagu Avenged Sevenfold zaman-zaman 2003. Lepas tu Brim Horizon macam tu. So bila masuk ke dalam T-Voice ni, kita orang pun discuss lah nak letak nama band apa kan. So awal-awal kita orang punya plan untuk genre tu lebih kepada macam nak buat lagu-lagu 510. Okay. So lagu-lagu tu kita orang suka ambient, tapi dalam masa sama keras. So saya tukar that kepada soul. Tu lah jadinya The Valley of Soul. Tapi waktu sebelum nak pilih nama tu, ada tak idea lain ke? Banyak lah. Banyak. Apa lah, aku dah lupa lah. Semua mengaruh lah. Kadang-kadang ChatGPT kan. ChatGPT juga. Apa nama band yang sesuai? Listkan 10 nama. Serius lah? Bila teknologi lah. Sekarang kita gunakan apa yang ada. So akhirnya adalah nama yang rasanya bawa sampai sekarang, The Valley of Soul. The Valley of Soul. Macam tu lah perjalanan dia. Kalau di Melayu kan Lembah Jiwa. Lembah Jiwa, betul lah. Okay. Tapi bila dengar muzik dia tak berapa jiwa sangat tau. Dia lagu dia agak-agak keras. Korang ada macam metal punya sound. Dia menang dekat jiwa sesetengah orang lah. Jiwa setengah orang yang layan tu, ni jiwa dia. Betul. Tapi betul lah, kadang ada orang stress dia suka lagu galau, ada yang stress dia suka dengar lagu-lagu keras. So terpulang pada listener dan juga follower masing-masing lah. Tapi nak bagi tahu, diam tak diam korang dah masuk single kedua. Betul. Tak lama lagi lah. Dia kalau nak tahu, single pertama tu kita dengan penyanyi lain, bukan yang penyanyi Rafi. Okay. So datangnya The Valley of Soul tu sebab kita orang influence daripada band Indonesia For Revenge. Kita orang nak bawa ke arah-arah tu lah. Sebab suara untuk penyanyi lama kita orang, dia agak sesuai nyanyi lagu-lagu macam tu. Tapi bila datangnya dia, penyanyi baru, kalau nyanyi lagu For Revenge ni agak lain sikit lah, tak sesuai. Vibe lain sikit. Ada buat audition ke nak cari penyanyi? Tapi sebab kita orang pernah satu band kan, okay. Kita orang tahu keupayaan dia. So alang-alang tu saya cakap, jomlah join band dekat sini, kat Johor. So dia pun rela hati. Dia daripada Pahang, setiap kali ada show dia travel datang ke Johor. So semangat dia tu saya suka membuatkan kata kali ni kita buat band kasih jadilah. Macam tu. So bila bercakap tentang lagu, siapa yang banyak beri idea menulis ke? Kita lirik orang, kalau ikutkan semua contribute lagu. Cumanya yang betul-betul tulis lagunya untuk second single ni, saya yang tulis. Saya tulis sendiri, tapi ada tambah tu daripada gitaris kita, and lirik dibuat daripada penyanyi sendiri. So kalau ikutkan satu band tu contribute lah untuk satu lagu tu. Cuma untuk lagu yang second single ni, yang asalnya menulis adalah saya, and untuk next nanti EP mungkin daripada dia pun ada buat lagu. So tengok macam mana nanti. Dalam bahasa Melayu? Ada juga bahasa Melayu. Ada juga. Saya ada tulis satu lagu lagi bahasa Melayu,
Tapi kita release yang second single dulu lah. Sebab kita nak bawa genre yang berlainan daripada first single. Sebab kita nak bawa wajah baru lah, senang cerita. Wajah Sejujurnya band dekat Malaysia yang bawa konsep ataupun genre macam korang tak boleh kata limited jugalah, tak ramai. Betul. So kenapa korang sahut cabaran untuk bawa kelainan? Tak rasa macam lagu tu susah nak di mainstreamkan ke ataupun nak pergi untuk bagi saya lah, apa yang saya nampak, sebab sesetengah daripada kita orang ada yang dengar lagu metal. Ada yang betul-betul metal sangat lah. Tapi saya metal dengar juga, tapi tak terlalu keras sangat lah. Tapi berbeza pula dengan penyanyi ni, sebab dia metal awal-awalnya dia tak layan. Ya, saya tak layan metal sebenarnya lah. layan apa, nasyid? Sebab Tak. kalau Jangan bagi tahu ni bersubang-subang ni tiba-tiba nasyid lah. Tak, sebenarnya saya bermulanya career music dengan R&B. Oh. Lenggok-lenggok. Bila reza. Gitu. Okay. Tapi saya mau tu western R&B lah, like macam Jasmine Sullivan, semua like that lah. So bila kenal dengan dorang ni, saya pun terbuka lah mata untuk metal. Like dah bila dengar lagu tu macam dia dah layan lah. Okay. Kalau sebelum ni just bila dengar metal kan asal jerit-jerit babi, macam tu lah. So, Bunyi bising bingit lah dengaran. Tapi like bila dah kenal dengan dorang, dah lepak sekali serumah, macam sedap pula lagu ni kan. Macam tu lah. So bila first dapat lagu daripada band members, terus masuk ke ataupun nak ambil masa dulu ke apa ke? First time dapat lagu dah terus masuk lah. Sebab like bila kita orang dah dekat uni tu, dia orang dah basuh lah bagi dengar semua metal, macam-macam metal dia orang bagi time. Okay. So bila dah dia orang dah habis, dah start tubuhnya The Valley of Soul ni, so time tu saya dah dengar metal lah, dah boleh layan lah. So bila dah Long bagi first song tu, bila dengar tu saya boleh buat lirik untuk lagu ni. Apa perubahan paling besar yang kau rasa daripada sebelum ni R&B kau nak jadikan metal? Daripada segi voice tu ke ataupun nak kena voice lah. screamo ke? Voice lah. Sebab kalau bagi saya, kalau untuk dorang maybe more to music lah kan. Kalau untuk saya voice lah. Like macam kalau dalam metal dia perlu power. Kalau macam R&B dia bukan tak perlu power, dia perlu power tapi like more to lenggok tau. Okay. More to Riff and run. riff and runs, yes betul. So bila kenal dengan dorang ni, saya kena kurangkan benda tu and saya kena bagi power lebih. And sometimes scream lah sikit. Betul. So itulah biggest perubahan bila ganti genre tu. Tapi untuk family semua support tak ada masalah kalau untuk buat band ke memang korang ada background family yang musician juga ke? Kalau saya tak ada lah. Tak ada lah, semua tak ada lah. Kalau macam saya, bapak saya main drum lah. Oh. Tapi main gitu-gitu je lah. Tak Minat ada juga, passion jugalah. Passion. So start daripada kecil tu dah dengar dia main drum apa semua, jamming dengan kawan-kawan dia. So kat situ kita nampak macam best lah main benda ni. Tapi start daripada drum, bass baru ke gitar. Tapi daripada cita rasa bapak, lagu memang tak sama Bapak lain metal juga ke? Dia tak lain metal. Dia lebih kepada rock kapak ah. Okay. So dalam main rock kapak, kita ni advance kan. Tengok lagu ni macam best layan. Macam tu. Sebagai orang yang bertanggungjawab antara yang bagi idea untuk sound juga, reference band yang korang rasa dekat dengan band korang siapa? Kalau saya Kalau saya lebih kepada sound macam Dream Theater. Saya suka sound Dream Theater And then lagu-lagu yang kita orang nanti nak buat tu pun ada penukaran time signature. So tu kena lagi tight sikit lah. Dream Theater versi Malaysia juga lah. Full made under. Yelah. Elemen. dia punya Sebab kalau kita sound nak guitar tu. terlalu ikut 100%, orang kata tak ada betul. identiti macam tu kan. Nanti kita jadi recreate macam tu lah. Okay. Kita ulang balik benda yang sama kan. So kita nak buat benda yang baru. Bila buat lagu tu sekarang kita dah ada teknologi. Guna tak untuk AI sebagai 100% guna ke ataupun reference ke, ataupun kau tolak terus AI tu macam benda ni terlalu robot ke, tak patut ada ke? Kalau saya selaku yang menyaksikan diorang tulis-tulis lagu apa semua kan, kita kalau ada satu perspektif kita yang memandang macam
AI ni apa benda tu. Kita ada ego kan. As musician saya rasa semua orang ada ego masing-masing. Betul. Diorang Setuju. takkan pandang punya AI. Betul. Tapi the positive side of AI, saya rasa benda tu sangat membantu. Dia macam memberikan kita idea untuk kita macam karang lagu dari segi lirik. Kalau dari segi sound saya tak rasa AI membantu lah. Betul. Lebih pada individu kan. Tapi dari segi lirik, jalan penceritaan kadang-kadang AI ni sangat membantu. Kita bagi sikit je, tapi dia dah boleh bagi satu lagu habis. So pada saya AI tu agak membantu, tapi kalau kita terlalu melayankan AI tu, kita akan hilang kita punya kreativiti sendiri. Samalah dari segi apa pun sekali. Tapi untuk reference, saya rasa okey lah AI, tak ada masalah. Just kita kadang-kadang hilang idea, tak tahu nak buat apa, betul, mula betul. dari mana. Tapi mana senang, lirik dulu ke melodi dulu? Dia depends pada orang lah. Tapi pada saya biasa buat muzik dulu. Music dulu. Biasa muzik dulu. And melody kalau betul-betul saya tak dapat punya, saya akan minta bantuan dia lah. And dia akan masuk, okay, baru saya akan tapis balik, tengok mana, cuba masuk macam ni, cuba masuk macam ni. Okey. Cabaran sebagai independent band ni of course paling besar adalah fulus lah duit. Betul. So macam mana korang agak struggle juga ke, ataupun korang ada duit poket sendiri keluar ke, ataupun ada bantu-bantu juga untuk macam merch? Bagi kita orang duit tu sebab masing-masing ada kerja hakiki, so tak menjadi masalah sangat. Cumanya masa. Masa. Kita orang betul, sebab kita orang macam saya sekarang shift malam. So hari ni nak datang show pun saya terpaksa minta cuti lah. Oh yelah, selalu show malam. Betul. Betul. And dorang pun sebab nak datang rehearsal apa semua kan, ada yang minta half day. So kekangan masa lah. Benda tu je lah. Cuma duit tu bagi kita orang, Yelah, masing-masing dah berkerjaya apa semua kan. masing-masing ada kerja kan. So at least tiap bulan tu boleh lah tampung. And ada gig-gig kecil yang dapat kita orang kumpul and jadikan benda tu tabung lah untuk next apa-apa benda yang kita nak buat. Bercakap tentang gig pertama yang korang join as a band? Rockin' Jam. Ya betul, Rockin' Jam. Itu kira gig pertama kita orang juga ah. Apa nama event dia? Itu event dia dengan satu band luar tu. Band Australia. Australia betul. Kira dia orang punya tour lah. So dia panggil local JB Oh, dalam 2-3 band. korang opening? Kita orang dapat Yes, opening. Opening Tapi opening. tak adalah satu band je opening. Tak silap ada kereta kedua, tiga macam tu lah kan. Betul. 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 Ada band lain lah, tapi kita orang as opening lah. Waktu tu EO approach ke, ataupun korang sendiri yang kita orang nak try join? Rasa datang dari kenalan-kenalan juga macam betul. ada satu band tu dia berkawan lah dengan organizer tu. Okay. So, dia nak cari macam kau nak main tak? Sebab dia pernah session dengan satu band tu. So kira masa gig tu dia main dengan band tu and dia main dengan kita orang sekali. Okay. So dari situlah dapat sikit crowd, sikit exposure untuk kita orang macam So kira betul-betul korang dapat new listener lah waktu tu? Memang tak ada pun daripada yang datang tu datang untuk korang lah? Betul. Masa mula saya rasa tak ada, tapi macam kawan-kawan je lah datang support kan. Tapi dari situ orang macam recognize yang macam okay macam tu lah. Kita orang tak expect, tapi macam jadi juga barang ni. Betul. Sebab benda-benda yang kadang-kadang limited ni, kita rasa macam takut nak bawa, tapi sebenarnya benda-benda yang takut tu lah korang kena ketengahkan. Sebab kita tak tahu rezeki masing-masing. Betul. Okay, tadi bercakap tentang merch, dah pakai dah pun baju tu. Ini kira official first batch korang lah untuk baju. Betul. Ini kira proper tau. Ikutkan itu hari, kalau ikut idea dia pilih apa tau. Ini Dia kutuk kau depan-depan tu, nampak? bagi. Betul. Idea tu menarik tau. Nak tahu apa barang dia? Ini baju band. Itu simple as fuck punya dia bagi bro. Dia nak tulis ini baju band. Yelah band apa? Betul juga. Betul juga. Semua band boleh pakai. Mana ada orang buat kan? Tapi yang ini design siapa? Sama juga. Kau juga design. Ya, tapi yang formal lah. Yang Sebab ni baju first keluaran kan. Kita nak try, tak nak yang terlalu macam garang-garang sangat ke apa kan. Sebab pada macam dah biasa sangat. So kita try dulu lah macam simple one punya kan. And tengok lah kalau lagu-lagu next macam mana, kita try bawa visuality tu apa semua. Okay, so dah ada idea untuk next. So, abaikan. So dah ada idea untuk next punya merch apa semua. Mungkin nak buat topi ke, ataupun nak buat Mungkin token, kasut. speaker lah kan. Stiker. Mungkin ada Stick ke? hand fan tak sesuai lah, sebab dia orang metal kan, macam tak sesuai pula hand fan. Okay, mentality untuk music yang keras-keras kat Malaysia ni belum lagi ke arah positif tau. Dia masih ada negative side. Biasalah kadang-kadang pergi show ada yang mosh, ada yang tolak-menolak, ada yang gaduh dan sebagainya. So korang akan berhadapan dengan crowd yang level agak maulana jugalah bila saksikan korang Agak punya rabak yang tak ada moral punya orang memang. Memang datang
datang semata-mata Betul-betul tak ada moral punya. nak merembat dia datang dia. Dia kalau dia- datang dah semat-semat duduk ujung-ujung kan. Dia tak ada. Kat belakang kan, lu relax kan. Tahu gini dia bagi. Lu tunggu kejap. Jangan jadi hal. Tapi macam mana korang bagi tahu dengan korang punya fan? Sebab kita tak boleh nak halang sebab diorang memang lagu pun dah keras. Diorang cara diorang nak dapatkan vibe lagu-lagu keras ni dengan cara macam gitulah. Kadang-kadang ada yang tolak-tolak, ada yang mosh, ada yang ni apa semua kan. So korang biarkan ke ataupun korang ada juga kontrol? Ini selalu tugas vokalis tau. Dia kena, okay guys, korang kalau nak mosh, Kalau selalu macam biar je lah. biar je lah. Biar je lah, pandai-pandai dah besar semua kan, layan gig. Kalau macam kita orang tengok kepada event tu. Tengok Kalau event macam ke, contoh lagu galau tiba-tiba nak mosh. Tak kena. Mosh kan. Betul. So kalau itu memang gig untuk mosh, kita orang layankan. Cuma Kadang-kadang kita orang pun turun untuk pusing sekali. Betul? betul? Baru dapat dia punya betul. jiwa Baru dia. kan. Okey. Kadang-kadang bila kau dapat invitation daripada mana-mana organizer, diberi tugasan untuk lagu-lagu yang sesuai dengan band korang. Ada tak dapat selain tiba-tiba kena cover lagu galau ke? Pernah dapat? Ada. Pernah cover. Aku nak panggil band korang tapi boleh tak korang bawa lagu-lagu macam ni yang bukan jiwa korang? Pernah dapat? Pernah dapat lah? Kita orang pun Awal-awal dapat. gitu lah. Macam tu lah? Macam tu lah. Satu mistake, dia tak mistake tapi kita anggap macam benda ni journey kan. Kita orang nak cari nak dapatkan exposure and crowd. Kita orang macam apa-apa call kita balon dia, layan Okay, dia kan. okay. Tapi by time benda tu sangat macam tak memberi impact yang positif kat kita orang sebab apa tau? Contoh macam galau. Saya tak rasa muka-muka galau semua, tengok muka benges pukul orang kan. So bila benda tu macam orang dah letakkan ini band galau ni kan. So apa-apa galau kita panggil lah. And orang akan jadikan macam T-Boss ni band cover galau. So tak best. So apa yang kita orang buat sekarang ni, kalau dipanggil kita orang akan select at least 1-2 lagu yang original daripada kita orang sendiri untuk macam kita Bagi exposure keluar daripada the bubbles tu lah saya rasa. Okey. Korang dah ada fanbase? Dah ada nama untuk Tak ada. Untuk Fan- 1 tahun pertama ni okey lah. Tak boleh nak expect lebih tapi ada lah. maksudnya mungkin diorang boleh chat-chat ke ataupun nak share idea ke apa ke daripada kawan-kawan, family. Betul. Tak expect lah sebab macam last time kita orang main kat KL, kita orang dah post merch apa semua kan. Post lah dekat page kita orang kan. Tiba-tiba ada satu budak kecil je, dia post gambar dia dengan baju T-Boss kan. Bangga Kita siut. orang rasa macam, weh jadi benda ni. Cakap budak kecil tu cakap, okay macam good luck lah korang punya journey kan. Korang best lah gitu. Macam kita rasa macam terharu juga lah sebab benda first time kan. Sangat bermanfaat. Betul. Beyond lah orang kata first show tu cuma 5 orang, tapi 5 orang tu yang akan berimpact. All out lah bagi. Sebab mana-mana show pun kalau betul-betul die hard fan dia akan pergi. Sebab banyak dah dibuktikan. Siapa yang korang rasa kalau dekat luar tu adalah T-Boss selain Dream Theater? Kita tu Dream Theater tu terlalu besar kan. Kalau kita ini- ambil yang Asia Tenggara lah, Indonesia, Malaysia, sebab Malaysia tak banyak. Indonesia, Singapura, Kalau local boleh mention dia punya favourite all mungkin the time lah. Sweet Rival ke. Shout out. Shout out to Nemesis lah. Yeah. Kita dah mention Nemesis. Yeah. Dia punya reference lah. Untuk 2026 merch dah ada. Lagu baru akan ada. So korang rasa ada terfikir tak untuk buat physical? Sebab zaman dulu kita ada CD, kita ada kaset. So sebagai mungkin ada tanda mata kan. Sebab sekarang semua dah ujung jari Spotify, YouTube. Tapi at least untuk fan mungkin ada simpanan ke, ada ke nak buat? Kita orang dari awal perancangan memang macam Long dengan Yum diorang dah macam boleh tak kalau kita bagi EP ke ataupun satu album yang terus banyak lagu kan. Tapi bila kita minta daripada pendapat orang lain, dia kata benda ni macam terlalu awal. Jadi macam dalam satu album tu mungkin ada lagu yang orang dengar yang tak dengar. Jadi macam sayang kalau kita terus keluarkan satu lagu yang banyak-banyak tapi orang dengar pilih-pilih-pilih. Betul. So dari situ kita ambil pilihan macam at least kita bagi 1, 2, 3 single baru kita keluar EP. Alright. So aku dah dapat daripada producer, masa kita tak banyak sebab lepas ni untuk pengetahuan kita orang shoot dekat Marina Walk Poetry Harbour untuk Foodlicious. Kita record sebelum diorang show. Kita orang kidnap dia tadi lepas sound check. So kita ambil untuk podcast. So untuk 5 minit terakhir ni mungkin kita nak bagi tahu juga dengan adik-adik. Kita nak bagi mesej juga dalam kita wah-wah, dalam kita nak mosh, kita ada mesej juga. So mungkin ada setiap seorang daripada korang ada adik-adik yang mengidolakan korang macam mana korang mengidolakan band-band yang lain juga. Macam tadi ada budak kecil apa semua kan. Jadi adik-adik yang nak jadi macam korang, nak main gitar, nak menyanyi, rasa macam nak bawa lagu-lagu yang keras, setiap seorang mungkin boleh bagi mesej juga untuk adik-adik. Ada nak main muzik, mak bapak tak bagi.
kena kecam pula dengan netizen, suara tak sedap. Kalau bagi saya as a vocalist, sebenarnya cerita dia ni, saya bukanlah tidak direstu untuk menyanyi, tapi sebelum-sebelum ni rasa lah dia bukan fully support untuk nyanyian. Tapi apa yang saya buat ialah saya terus go je, jangan takut. Kita tidak tahu result, itu semua perancangan Allah, betul tidak? So apapun jadi, apapun yang kita fikir, jangan takut, just go. Kalau minat, go je. And at the end, insyaAllah akan ada manis-manis. Ya, hasilnya akan datang kemudian. Mesej yang pertama, jangan takut, just go. Manis-manisnya akan datang. Betul. Mesej kedua, Retweet. just do it. Mesej ketiga, Kalau macam contoh saya lah, saya lebih kepada gitar. So untuk awal-awal belajar gitar ni memang susah lah, sebab kita nak tekan kod, kadang-kadang nak main kod C, kod Z ke apa ke. yalah rezeki kalau ada yang belajar muzik. Kalau yang by heart, sendiri tengok YouTube, sendiri Betul, tekan. saya dulu tengok YouTube kak. Oh, serius Tengok YouTube, yeah. So message yang saya nak sampaikan is, kalau kau rasa kau tak boleh buat, orang lain boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Nah, so kau pun boleh buat. Betul. Macam tu lah. Thank you. Simple dia. Simple. Kalau orang lain boleh, takkan aku tak boleh? Macam tu. Kalau macam saya sejujurnya dalam family, saya kira heritage breaker lah. Tak ada yang macam main music. Okey. Kalau balik kampung memang orang akan cakap lah, macam mak bapak kau tak gini pun, agak gini kan. Okey. Even kecil-kecil pun saya macam curious je, tak minat pun sangat muzik. Okey. Tapi curious macam mana string tu boleh keluar sound. Kita pernah buat, saya rasa semua orang pernah buat lah, kotak tisu dengan tisu roll tu. Okey, betul. Betul. And so benda-benda tu yang datangkan minat. And macam long cerita, saya kenal Liam dari sekolah. So dari bawah dulu tengok, dari atas Mamat ni main apa, power lah sial juga kan. So dari situ bila kita main fun-fun, suka-suka, datanglah minat. And sebenarnya benda ni kalau kita minat, kita buat je. Kita tak tahu apa result yang akan datang, tapi sekurang-kurangnya kita mati mencuba daripada mati tak merasa. Betul. Sekurang-kurangnya. Setuju. Yang itu aku paling setuju. Sekurang-kurangnya daripada kita ada niat tapi tak mencuba, baiklah kita niat tu kita cuba. Tapi janganlah buat untuk yang negatif dik. Yang positif. Sam. Bagi saya, kalau kamu minat muzik, kamu cuba je lah. Belum cuba, belum tahu. Belum cuba, belum tahu. Itu je lah. Kebanyakan bercakap tentang benda yang sama. Kalau korang rasa ada minat, tak kisahlah kena kecam ke, kena maki ke. Kalau kes mak bapak tak restu, just buktikan dengan hasil. InsyaAllah parents akan support korang. Okey, terima kasih untuk korang Tivos kerana sudi terima invitation daripada kita orang. So kalau nak pre-order, boleh cari dekat IG, TikTok, Facebook. Betul, dekat IG korang boleh visit our IG, our media sosial. TikTok dengan IG sama je, we are Tivos. And kalau korang nak beli merchandise kita orang, korang boleh tekan link dekat bio dekat IG nanti. Yeah. Dan kalau korang yang baru nak kenal dengan diorang, jangan lupa dengar di semua platform digital. Lagunya adalah untuk single pertama adalah Jendera, dan single kedua surprise lah. Surprise. tahun ni keluar adik. Ya. Tahun ni keluar. Apa-apa pun Port Maya dan juga Pak Maya mendoakan agar korang akan terus berjaya. Amin. Bawa nama Johor, bawa nama Malaysia. Yes. Mungkin akan perform dekat Indonesia, mungkin akan perform dekat Japan. Amin. Untuk kesempatan terakhir, kita nak cakap terima kasih banyak-banyak lah atas peluang yang tak terbayangkan oleh kita Betul. orang, atas peluang yang diberikan dan kepercayaan. Terima kasih banyak Pak Maya. Baik. Yeah. Dan korang mana yang datang waktu show diorang, jangan lupa komen, aku ada malam tu. Korang memang the best. Komen-komen sikit. Dan korang juga terima kasih. Mana lagi band, siapa lagi yang korang nak, sila komen kat bawah. InsyaAllah dekat next episode kita akan bawa lagi guys. Dan aku pun dah ucap terima kasih. Sampai kita jumpa di next episode Port Maya. Bye-bye. Make some noise guys.